Bos, rosak projek si bos. Polis dah tangkap geng kita bos. Macam mana ni bos? Bos, rompakan kita gagal bos. Dalam, bodoh, tui. Yes. Kerja senang pun tak boleh buat. Sia-sia je aku bayar gaji kau. Kita kena pindah tempat lain. Duduk. Ya, tak. Okey, tak. Stop. Mana Sarjan Farid? Sarjan Farid bercuti tuan. Berapa hari? 2 hari tuan. Baiklah, hari ini saya nak kamu pergi serbu ke sebuah tempat yang disyaki markas penjenayah sindiket dadah dan pakar. Bagaimana dengan tahanan semalam? Wah. Ia akan diaman selagi kes jenayah sindiket pakar ini tidak selesai. Penjenayah ini sangat bahaya kepada masyarakat dan negara. Kita perlu bertindak. Baik, Tuan.